Kenapa selipar Ehsan macam tu? Bawahnya banyak lollipop. Pelik sangat. Ingat je, tak boleh bawa coklat. Kenapa bodyguard tak bagi bawa coklat? Bodyguard, saya tak bawa coklat, bodyguard. Sini aku cek dulu. Cepat buka. Apa dalam baju kau ni? Tak ada apa-apa, bodyguard. Aduh, kantoi lagi. Kan aku dah cakap tak boleh bawa coklat. Ya, bodyguard. Maaf ya, bodyguard. Bodyguard, saya tak bawa coklat pun. Relax je. Sini aku cek dulu. Buka topi ni. Dalam topi tu ada apa? Ternyata banyak lollipop. Aduh, kantoi pula. Saya, bodyguard. Saya tak bawa coklat pun. Biar betul kau ni. Sini aku cek. Okey, lulus. Kau tak ada coklat. Boleh masuk. Kenapa Ehsan boleh masuk? Boleh makan coklat juga. Stesen minyak mana jual makanan paling teruk? Kita mula dengan 7-Eleven. Kak, makan apa yang paling teruk kat sini? Telur burung puyuh. Ingat, kau yang paling rendah akan menang. Tapi bila aku cuba, tak adalah rasa teruk sangat. 8/10. Seterusnya, Shell. Kak, makanan apa paling teruk kat sini? Paling tak sedap? Tak sedap. Dia tunjuk aku konjak spicy. Aku akan try. Aku suka makan konjak, tapi ni gila sangat ni. Gelinya aku tengok. Makanan ni nampak macam menarik, tapi kenapa konjak rasa pedas? 4. Tapi macam mana dengan Petron? Aku masuk dalam Petron dan dia orang jual banyak makanan yang teruk. Apa makanan yang paling teruk yang ada kat sini? Dia tunjuk aku karipak yang berharga RM2.5 ni. Tapi dia kata karipak dia sedap. Tengok ni. Aku minta makanan yang paling teruk, bukan yang paling sedap. Yang ni sedap sangat. 9/10. Seterusnya, Petronas. Bang, makan apa paling teruk kat sini? Dia tunjuk aku KitKat nanas ni. Idea siapa buat macam ni? Nampak pelik sangat bentuk dia ni. Aku tak pernah makan seumur hidup aku. Tapi secara jujurnya, tak sedap. Tak sedap. Kosong. Nak masuk rumah lah. Tapi kenapa ada passwordnya? 6 tambah 7. Senang sangat. 13 lah jawapan dia. Tu kan pintu dah terbuka. Ajah nak masuk rumah lah. Kenapa ada password pula ni? Raya 30 hari lah. Betul kan? Betul lah ya. Kalau tengok YouTube harus subscribe. Betul kan? Wah, Ehsan, passwordnya betul. Yes, betul. Kenapa password ni susah sangat? Boleh jawab passwordnya tak? Aduh, tak tahulah. Hentam je lah. Betul kan? Salah lah bodyguard. Tengok tu pintunya rosak kan? Yang berjaya patahkan timun ni akan dapat duit. Uish, Ehsan nampak kuat. Dia boleh buat sampai level 2. Kalau level 3 dia boleh ke tak Nampaknya dia tak akan berjaya level 3. Tapi ternyata dia boleh patahkan sampai level 3. Okey, yang terakhir aku akan dapat banyak duit. Ehsan, sabar jap. Ni aku cabar kau pakai penutup mata. Okey, boleh. Kalau kau boleh pakai ni boleh potong. Kau memang hebat gila lah. Aku yang paling hebat. Masa dia tengah sibuk tutup mata, aku tukar dengan benda lain. Okey Ehsan, cuba kau buat sekarang Ehsan. Okey, boleh. Yang ni Ehsan tak boleh. Kenapa tak boleh ni? Ehsan, kau lemah. Okey Ehsan, sekarang kau duduk ni. Tengok Sifu buat. Jadi semua duit ni aku punyalah. Bye. Duit aku. Wah, ada gambar bodyguard. Nak padam lah. Padam kepala dia je. Aduh, kenapa tiba-tiba sakit kepala ni? Kepala aku kat mana? Padan muka bodyguard, kepala hilang. Nak padam badan pula lah. Padam badan dia semua. Aduh, kenapa badan aku pun sakit juga ni? Badan aku mana? Dah lah, nak padam semualah. Dah hilang semua gambar bodyguard. Jangan hilangkan kaki aku. Nak bawa kereta lah. Tapi kena pakai tali pinggang dulu. Ehsan ni kenapa? Tangan dia tak duduk diam ni. Ehsan, kau ni mengganggu je lah aku nak drive kereta ni. Dah, kau pergi ke belakang. Wah, yelah. Yelah Ikmal. Aku pindah belakang supaya tak ganggu kau. Macam tu lah. Jom gerak. Allah, Iqmal, janganlah brek mengejut. Apa Ikmal ni bawa macam ni? Asyik brek je daripada tadi. Aku pakai tali pinggang keselamatan lah. Baru selamat. Lah, tapi kenapa susah sangat ni nak pakai? Lah, aku tak boleh pakai tali pinggang ni. Aku pakai selotip je. Ehsan, kau ni dah kenapa? Caranya bukan macam tu lah Ehsan. Sini, selotip tu kau tanggal je. Aku tolong kau pakai tali pinggang ni Sediakan bekas. Masukkan 3 cawan tepung gandum. Masukkan 3 sudu makan Nutella.
Masukkan 2 sudu makan susu. Dan masukkan 1 sudu makan garam. Lah, Ikmal, kenapa jadi macam ni? Lah, kan Ikmal dengar cakap ayah. Tengok ni aku makan coklat. Sedap oh. Kalau aku makan makanan macam ni, biar sihat. Kau makan macam ni, nanti ayah marah tau. Engkau ni asyik makan makanan tak sihat je. Ni, makan makanan yang ni. Aduh, takut. Anak-anak, Ayah. Aduh, macam mana caranya supaya tak kantoi? Aha. Ha? Kenapa Ehsan lap mulut dengan tangan dia macam tu? Ha? Dia selit dekat aku. Kotorlah mulut aku sekarang. Ikmal, kenapa kau makan coklat ni? Kan tak sihat. Ya, ya. Dari tadi dia makan coklat. Bukan macam Ehsan makan makanan sihat. Ha? Dasar budak kecil, asyik makan makanan tak sihat je. Aduh, berat sangat baldi ni. Tapi kenapa tangan aku naik tiba-tiba ni? Padahal tangan ni boleh je turun. Aduh, tak sedar. Aduh, haus nak minum lah. Tapi kenapa jari kelingking aku tiba-tiba naik? Turunkan je lah. Tak sedar tiba-tiba je naik. Okey, kau jalan straight. Lepas tu kau konak kiri. Kau naik bukit tu, kau turun. Kau masuk dalam. Kenapa dari tadi aku gerakkan tangan aku? Padahal orang tu bukan nampak pun. Aduh, nak buka botol ni susah sangat. Kenapa muka aku kena jadi perik macam ni? Patutnya aku buat muka-muka biasa je. Macam ni kan cara bukanya. Tak perlulah buat muka perik macam tu. Baby shark du-du-du-du-du. Baby shark du-du-du-du. Anak-anak, ada Kinder Joy. Wih, ayah nak. Disebabkan kau senyum, ini untuk kau, Ikmal. Wah, terima kasih ya, ayah. Anak-anak, ni ada air mineral. Nak juga ayah. Aku pun nak, ayah. Disebabkan kau senyum, ini untuk kau lagi, Ikmal. Wah, terima kasih ya, ayah. Ehsan, kenapa kau sedih sangat ni? Sebab tak ada orang subscribe. Please subscribe supaya Ehsan tak sedih lagi. Yang satu limau dan satu lagi lada. Korang pilih nak yang mana? Yang mana ya? Ehsan, tunggu. Tu, ada Mr. Beast kat sana. Mr. Beast? Tu. Aduh, ternyata aku dapat lada. Mana Mr. Beast? Aku perlu diam-diam tukar straw ni supaya aku tak dapat lada. Mana Mr. Beast ni? Ehsan, dah lah. Kita sambung minum lah. Mr. Beast tak ada. Okey, jom. Sekarang Ehsan yang dapat lada. Kenapa pedas sangat ni? Subscribe. Lah, batuk ayah berdarah. Ayah. Sekejap. Makan ubat dululah supaya penyakit ayah cepat sembuh. Sekarang nak rehat lah. Ayah dah penat ni. Aduh, Ikmal lapar. Ayah, Ikmal lapar. Aduh, lapar. Coklat. Ikmal? Kenapa Ikmal pengsan kat situ? Ikmal, kau kenapa? Jangan-jangan dia tak makan ubat tak? Tapi kenapa ada bentuk hati pula ni? Ikmal. I love you, ayah. Yeay, makan nasi dengan ayam. Ikmal, lepas habis makan, kau kena minum air ni tau. Okey, terima kasih, ayah. Nyam. Tapi, ayah, kenapa macam ada batu ni? Batu? Mungkin batu kecil tu. Biar je lah. Tak apalah, biar aku cuba congkel lah, ayah. Akhirnya batunya keluar. Uish, besarnya batu ni. Ayah, boleh tak tuang air dalam kertas macam ni? Tapi airnya tak tumpah. Macam ni, ayah. Tak bocor pun kan? Alah, itu senang sangat. Kita tinggal pegang yang bawah ni kuat-kuat je. Lepas tu, kita tuang je lah air. Kenapa bocor pula ni? Ayah tak boleh. Please, tolonglah bagi tahu macam mana cara dia. Yelah, Ikmal bagi tahu. Tapi yang tengok ni kena subscribe tau. Please subscribe. Tengok ni. Air ni tak tumpah sebab kat dalam ni ada cawan. Cawan? Ya, macam tu lah. Kalau kita buka kertas ni, barulah kita tahu. Yang mana Yang ni lah. Ini mesti betul. Kau salah. Kau kena tembak. Cepat, giliran kau pula. Rasa-rasa pencuri betul ke tak Sebabnya kalau tak betul, pencuri akan ditembak. Kau pun salah juga. Boom. Sekarang giliran kau pula. Aduh, rasa-rasa betul tak Betul. Rasa-rasa yang kedua ni betul ke tak Betul. Semoga yang ni betul juga ni. Betul. Subscribe kalau macam ni yang betul. Dan like kalau macam ni yang betul. Subscribe. Okey.
Terima kasih sebab dah subscribe. Betul ke tak Selamat, kau tak kena tembak. Yeay. Terima kasih sebab dah subscribe. Ehsan, aku dapat aiskrim. Kenapa aku dapat stoking musuh tu? Tak nak. Lah Ehsan, kesian kat kau Aku nak aiskrim. Ambil aiskrim aku ni. Wah, Ikmal, kali ni aku dapat kek hari jadi. Oh, sedapnya Ehsan. Tapi aku dapat lada. Tak nak lada. Tak lah, aku nak makan. Ikmal, kenapa sekarang aku dapat tahi? Tak nak. Relax je Ehsan. Ni, ambil donat aku ni. Wah, Ikmal, sekarang aku dapat like. Ehsan, aku dapat subscribe. Jom makan. Jangan lupa like. Jangan lupa subscribe. Ehsan, kenapa trompet aku bunyi pelik ni? Pelik macam mana? Ni aku cuba. Apa? Ni elok je. Tadi aku tiup bunyi pelik. Tak apa, aku tiup lagi ya. Tapi tiupnya kau kena buat macam aku ajar. Okey, tak apa. Aku akan tiup macam kau ajar. Wego. Sedap sangat makan limau. Ambil lagi lah. Ya, ayah nak jeruk ni Tak apalah, ini untuk ayah je. Dah tinggal satu. Tak apalah, untuk ayah je lah. Tak apalah, untuk engkau je lah. Lah, kalau macam tu ayah tak nak makan. Oh, kau pun ada juga limau ni. Jom kita makan sama-sama. Yang penting ayah tetap senang. Subscribe kalau korang sayang ayah korang. Iqbal, kau lagi makan apa tu? Tengah makan nasi dengan kangkung ayah. Aduh, kesian sangat kau ni Iqbal. Ayah masak lauk yang lain Ikmal tunggu ya ayah. 1 menit kemudian. Semoga Iqbal sukalah. Iqbal, ni untuk engkau. Wah, terima kasih. Ikmal buka ya. Kenapa gambar? Sedapnya makan coklat. Iqbal, tak boleh makan coklat. Tak boleh. Sini. Ayah, coklat Ikmal. Aduh. Pertama, keluarkan pensel warna dulu. Lepas tu, selotipkan semuanya jadi satu. Terakhir, masukkan coklatnya. Mesti ayah takkan tahu. Iqbal. Ya, ayah. Wah, anak bijak. Kau dah tak makan coklat. Hihihi, ternyata ayah memang tak sedar ni. Masak. Masak Indomie, sedap. Iqbal, lagi masak mie je. Tak adalah. Ikmal tengah masak tali rafia lah, bukan mi. Oh, ayah ingatkan mie. Ayah senang sangat kena tipu. Padahal ni aku masak. Kenapa jadi tali betul ni? Tidak. Nyam. Cepatnya dia makan. Nyam. Makan tu perlahan-lahan lah sikit. Nyam. Gelinya aku tengok. Nyam. Aku tambah 2 lagi Wah, terima kasih. Nyam. Ni satu lagi. Ni aku tambah lagi. Nyam. Wah, nah, ni lagi satu untuk engkau. Wah, terima kasih. Nyam. Untuk engkau satu, yang ni semua untuk aku. Yang ni cekedis satu untuk engkau, selebihnya ni untuk aku. Aku dapat banyak. Yang terakhir, coklat kipas ni satu untuk engkau, yang selebihnya ni aku punya. Apa ni? Ikmal, kenapa kau jahat sangat ni? Ayah, Ikmal main tipu. Kau ni mana boleh main tipu Iqmal. Kan berdosa. Sini biar ayah bagi sama rata. Alah, kenapa ayah bagi sama rata ni? Lah, kenapa macam ni ayah? Ayah, lapar ayah, lapar. Ayah, lapar sangat. Sekejap je, biar ayah goyangkan pokok ni dulu supaya buah ni jatuh. Ayo ayah, goyangkan terus ayah. Mana buahnya ayah? Tak jatuh pun. Aduh ayah, macam mana ni? Ehsan dah lapar. Aduh, dah lah ayah. Biar Ikmal lah yang buat. Ikmal kuat. Dah lah ayah, tepilah ayah. Biar Ikmal yang buat. Kalau Ikmal buat, mesti buahnya jatuh ayah. Sekejap je Ehsan. Buah apelnya memang betul-betul jatuh Ikmal. Tangkap Ehsan, tangkap. Banyaknya. Allah, yeay. Jom Ehsan, makan. Jom. Alhamdulillah, ada roti. Tapi macam ada yang kurang lah. Tinggal kita scan je. Rasa-rasa Ehsan perlukan apa ya? Ehsan, kau cuma perlukan Nutella. Ni aku sapukan kat roti kau ya. Wow. Aduh, kenapa ayah lapar Ayah, tunggu sekejap ayah. Rasa-rasa kalau ayah perlukan apa ya? Ayah cuma perlukan ni lah. Aduh. Ayah, sabar ayah. Aku akan tengok dulu ayah perlukan apa. Aduh, ternyata ayah perlukan duit. Ikmal tak ada duit lah ayah. Maaf ayah, Ikmal tak dapat bantu ayah kali ni. Maaf ya.
Ikmal tunggu. Kalau Ikmal dia nak apa Ternyata Ikmal perlukan subscriber. Please subscribe. Ayah, nak minta sikit boleh? Oh kau nak Boleh. Ayah memang baik sangat. Kalau aku minta makanan, mesti bagi. Lepas tu, ayah akan bagi aku makan sampai kenyang. Kau nak lagi tak? Tak payahlah, dah kenyang dah. Okey ayah makan Makan. Ikmal, nak minta makanan sikit. Yelah, ambil lah. Kalau Ikmal awal-awal baiklah. Dia tetap bagi aku makanan. Tapi lama-lama dia makan sendiri je. Lepas tu sibuk main phone. Kalau aku minta tak dengar pun. Ya Allah, sampai habis Maggi tu. Lah, dah habis dah. Ha? Kenapa Ehsan makan kuku? Ehsan. Kenapa Ikmal? Ni. Daripada kau gigit kuku, aku ada coklat untuk kau. Terima kasih Ikmal. Jom, makan sama-sama jom. Sedap kan coklatnya? Lah, jatuh pula. Ya. Dah lah, isap kuku lagi bagus. Lah, kesian sangat. Ehsan. Kenapa Ikmal? Biar sama macam kau, aku buang je lah. Jom, jalan lagi. Ikmal, Tengok ni. Sebenarnya aku ada lagi, tapi kau dah buang kau punya. Lah, kenapa engkau jahat? Aduh, sekarang aku dah tak ada coklat. Aduh, kesiannya Ikmal tak ada coklat. Ikmal, Kenapa? tengok ni. Supaya sama macam kau, aku buang je lah. Dah lah, jom jalan lagi. Ehsan, sebenarnya aku masih ada coklat. Jadi sekarang ni aku je yang ada coklat. Bolehkah aku bersiap dalam kereta sebelum pergi sekolah? Oi, kau dah lambat nak pergi sekolah ni. Seminit lagi sekolah nak start. Ehsan, kejap. Nak beruk gigi kejap, sabar. Oi, nanti kau kena denda dengan cikgu kat perhimpunan ni. Habislah kau. Kejap Ehsan, nak pakai seluar ni. Aduh, kenapalah aku pakai seluar ni pergi sekolah? Patutnya aku pakai kain pelikat je. Aku dah suruh kau siap awal-awal tadi. Kejap, nak buat kerja sekolah ni. Alah, cikgu banyak bagi kerja sekolah, tak siap lagi. Kau baru nak buat kerja sekolah Ikmal. Kau memang nak buat aku naik angin. Kerja sekolah dah siap, sekarang nak masak sarapan pagi pula. Ehsan, tolong pasang switch dapur aku kejap. Kenapa kau bawa dapur pula ni? Aku dah suruh sarapan kat rumah tadi. Penat aku masak. Ehsan, pasang switch tu. Ya Allah, kenapa abang aku pelik sangat ni? Ehsan, kau nak telur tak? Ya Allah, aku tak nak telur. Aku tengah drive ni. Aku pecahkan telur ni sebab kau Ehsan. Oi, aku dah suruh kau siap daripada pukul 5 pagi dah. Letak perencah sikit. Oi, kau boleh siap cepat sikit tak? Kita dah lambat ni. Aku tak boleh pergi sekolah kalau tak ada sarapan Ehsan. Kita dah sampai dah ni Ikman. Tapi telur aku tak siap lagi ni Ehsan. Makan je lah macam tu. Cepat sikit. Aku tak tahulah kenapa mulut aku rasa pelik ni. Mungkin sebab ubat gigi kot. Alah, mungkin sebab telur. Okey, terima kasih. Ehsan, tak ada orang apa kat sekolah hari ni? Sebab hari ni ada satu. Uish, pencuri tengah tidur. Nak sedut fikiran dia lah. Aku nak tahu isi fikiran pencuri. Sekarang isi fikiran pencuri dah ada dalam kepala aku. Jadi sekarang aku tahu pencuri simpan duit kat mana. Sekarang pencuri tak dapat sorokkan lagi daripada aku. Sekarang lepas ni bolehlah aku beli mainan-mainan yang mahal. Banyak juga pencuri ni simpan duit dalam rumah. Sekarang giliran aku sedut fikiran Ikmal. Rasa-rasa dalam fikiran Ikmal ada apa Ternyata isi fikiran Ikmal hanya nak 2 juta subscriber. Tolong subscribe. Monday. Aduh, kenapa aku jatuh? Tuesday, Aku tak boleh masuk kelas ya aku. Wednesday. Yeay, aku berjaya hilang bawah topi ni. Thursday. Lah, tak ada orang tahan badan aku ya. Friday. Tengok ni, aku pun boleh terbang pakai penyapu. Nak ambil hadiah lah. Kalau yang ni duit. Salah. Kalau Maggi. Salah juga. Salah juga. Ni. Emas. Betul. Yeay. Nak ambil hadiah jugalah. Ambil emas. Salah. Salah. Kalau ambil Maggi. Salah juga. Aku punya ambil duit. Betul. Yeay, dapat duit raya. Nak ambil hadiah jugalah. Kalau duit Salah. salah. Kalau emas Salah juga. salah juga. Nak ambil Maggi lah. Betul. Yeay. Aduh Ehsan, kau ni ganggu orang tidur lah. Ya, kau. Sini. Disebabkan kau dah ganggu aku akan rosakkan mainan kau. Habislah kau Ehsan. Dah, lepas ni jangan main dah. Ehsan, kau janganlah nangis. Ni trompet baru untuk kau. Wah, terima kasih pencuri. Ehsan, cepat tidur Ehsan. Ehsan, cepat tidur.
Ehsan, tidur sekarang, tidur. Ya Allah, Ehsan, tidur. Kenapa kau terus bangun ni? Kalau susah sangat tidur ni, aku tahan pakai batang ni. Tidurlah, tidur. Ikmal, bukan macam tu cara dia. Biar sini biar aku yang ajar. Bukan macam ni cara dia. Lepas tu kita pusing badan dia. Lepas tu dia dah tidur. Oh, ternyata gitu Badannya terus terbalik dulu. Rasa nak cucuk orang ni. Syaitan, jangan bunuh saya, syaitan. Matilah kau. Jangan, syaitan. Saya tak salah apa-apa, syaitan. Ikmal, kau okey tak ni? Ehsan, kau ni kenapa? Ehsan, kau ni kenapa? Kau tak tahu ke kita ni tengah rekod video? Tengok tu. Yelah Ehsan, kau ni ganggu je. Orang tengah rakam ni. Pergi kau, pergi. Hai, kau ni dah habis rosak konten aku. Ehsan. Jangan tangkap aku. Aku tangkap kau. Sekarang aku pindahkan kau kat sini. Please Ikmal, jangan. Diam kau, aku pindahkan lagi. Please Ikmal, jangan. Aku akan pindahkan kau ke tempat lain. Aku penat ni pindah-pindah terus. Sudahlah, daripada kau letih, aku bawa kau dekat taman permainan terus. Biar kau main terus. Ikmal, kurang ajar kau ni. Sini kau, aku nak pukul. Daripada Ehsan marah-marah terus, baik aku letak dalam koci seluar aku. Aku kat mana ni? Aku kat mana? Weh Ehsan, aku nak ambil kek coklat. Weh Ikmal, bagi aku je lah. Kau kan tahu aku suka kek coklat. Ambil lah. Dapat kek coklat. Ehsan, tukarlah pula. Tak aci lah macam ni. Aku nak aiskrim ni. Loh, kau kan tahu aiskrim tu kegemaran aku. Bagi aku je lah, aku bungkus. Dapat aiskrim. Wah Ehsan, sekarang dia petai tapi aku tak nak. Kau ambil lah. Janganlah, aku tak nak kau ambil. Yelah. Weh Ikmal, ada ayam goreng lah. Aku bungkus Ehsan, tukarlah pula. Aku tak dapat lagi makanan sedap ni. Tak ada. Aku bungkus. Dapat ayam goreng. Weh Ehsan, sekarang ada tombol subscribe. Aku ambil Subscribe. Orang Jepun kalau kena tembak. Sekarang orang Amerika kalau kena tembak. Rasa-rasa kalau orang Cina kena tembak macam mana ya? Sekarang kalau orang India kena tembak. Kalau orang Korea kena tembak. Ikmal, jangan mati. Nak ambil kopi kena perlahan-lahan supaya tak tumpah. Elok-elok Ehsan, jangan tumpah. Tak tumpah Ikmal, kau relax je lah. Ya, aku buat perlahan-lahan ni. Ya Allah, tumpah. Ehsan, Maaf Ikmal, tak sengaja. Aku buat perlahan-lahan lagi ya Ikmal. Aduh, tumpahnya makin banyak. Minta maaf ya Ikmal. kau tumpahkan juga Ehsan. Lah. Maaf Ikmal. Ini untuk Ikmal. Ini untuk pencuri. Dan ni pula untuk aku. Ikmal, pencuri, ni ada aiskrim untuk korang. Aiskrim? Nak aiskrim Ehsan? Ini aiskrim untuk engkau. Ini aiskrim untuk engkau pencuri. Yang ni aku punya ya. Korang tak boleh minta. Makan nanti je lah. Nak sapu sampah dulu ni. Yeay, aiskrimnya sedap sangat. Dah habis. Tinggal buang je. Wow, dah lama tak makan aiskrim. Hai, aiskrim pencuri pun nampak sedap juga. Sedap sangat. Pencuri, tapi aku masih lapar. Aku pun lapar juga. Aiskrim tak cukup. Kita curi aiskrim Ehsan je pencuri. Kan aiskrim Ehsan kan besar. Mestilah sedap aiskrim dia. Ikmal, mana boleh curi macam tu? Kalau macam tu kau tak payahlah pencuri. Ni semua aku yang punya. Yeay, makan aiskrim lagi. Lah, kenapa aiskrim ni tiba-tiba cair macam ni? Dami ungger. Ungkir? Ungger. Ungkir? Ungger. Ungger. Kenapa straw ni tak boleh potong? Straw kau ni besar sangat Ehsan. Ikmal. Kau tengah buat apa tu? Tengah lap tingkap ni ayah supaya bersih. Oh, hati-hati ya Ikmal. Tinggi tu, ni tingkat 2 tau. Okey ayah, ayah relax je. Jangan risau. Nak tidur tengah hari lah. Ada apa tu? Ikmal. Kemana Ikmal ni? Kenapa tak ada? Kenapa ayah? Ayah ingatkan kau jatuh tadi. Tak adalah ayah. Dari tadi Ikmal kat sini je. Nasib baik. Ikmal, ayah nak pergi dulu ni. Kau tengokkan rumah Ayah, jangan tinggalkan Ikmal ayah. Ikmal takut dengan hantu. Hai, mana ada hantu siang-siang ni? Nanti baju kat belakang tu jangan lupa angkat tau.
Ayah! Patutnya siang-siang tak ada hantu kan? Hah? Hantu ke tu? Ayah! Ikmal, kalau kau jumpa hantu, kau jangan takut. Kau kan dah nak dekat 2 juta subscriber. Ya juga Okey ayah. Ayah, 2 juta subscriber. Disebabkan aku nak 2 juta subscriber, aku takkan takut lagi. Pergi sana kau hantu tak guna. Kau ingat aku takut ke? Kau belum lagi 2 juta subscriber. Betul juga cakap kau hantu. Jadi korang tolonglah subscribe please. Aduh, akhirnya boleh juga berehat. Aduh. Bang, duit abang ni. Nak makan telur lah. Lama sangat kau ni Ehsan. Macam tu lah biar cepat. Nak makan telur lah. Lama sangat kau ni Ehsan. Macam tu lah biar cepat. Yeay, cuci kereta. Rajin cuci supaya kereta aku bersih. Aduh, bestnya cuci kereta. Kemana juga? Kau ni kenapa? Kau tak naik kereta, jangan masuk campur lah hal orang tua. Dah, pergi main sana. Aku pun nak kereta. Aduh, ganggu je Ehsan ni. Aku buat kereta aku sendiri je lah. Pertama, kita potong selipar bentuk bulat. Ni untuk rodanya. Kalau dah siap, kita tinggal gabung je. Sekarang mainan kereta aku dah jadi. Sekarang tinggal basuh kereta sendiri je. Wah, hebatnya San. Boleh buat kereta sendiri. Tapi... Maaf ayah, tu selipar ayah. Subscribe! Yeay, nak makan Kinder Joy. Yang ni untuk aku. Yang ni untuk Ikman. Tapi bila aku buka, Kenapa yang ni tak ada coklat kat dalamnya? Nanti Ikman, ni Kinder Joy untuk kau. Wah, terima kasih Ehsan. Tapi kau punya mana? Sebenarnya aku punya tak ada coklat. Janganlah macam tu Ehsan. Kau ambil lah yang ni. Aku ambil yang kosong je. kita pakai tanah liat je. Lepas tu kita bulatkan dia supaya nampak macam Kinder Joy. Kalau macam ni mesti Ikman tak perasan. Ikman, ni ada Kinder Joy untuk kau. Wah, sedapnya. Tapi kau punya mana? Ada je ni. Terima kasih ya Ehsan. Tak apalah, yang penting Ikmal gembira. Wah, ada air gas. Nak satu? Tak boleh. Tak boleh ayah. Kedekut sangat kau ni, Ikmal. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Kurang satu. Ayah ambil Mana ada? Ayah tengah makan Pringles ni. Ikmal bawa semua ni. Biar ayah tak boleh minum. Boleh minum air gas. Yeay, minum Ribena. Nyam. Allah, tumpah. Nanti mesti ayah marah. Ada apa bising-bising ni? Kau tumpahkan air Ribena ni, Ehsan? Marah dia ayah. Yelah, tak apalah, Ehsan. Ni ayah ada satu lagi ni. Ni. Terima kasih ayah. Ehsan tumpahkan Ribena pun dapat satu lagi. Aku akan tumpahkan juga supaya ayah bagi lagi. Ayah, Ribena Ikmal pun tumpah ni. Lap ni pakai muka kau. Ayah pilih kasih. Maaf ayah. Sini minta akak rumah korang. Bang, janganlah bang. Nanti hujan bang. Sini cepat. Sini minta air tu. Kat sini. Nanti dah harga nak minum apa. Sini cepat. Tu, kat sini duit korang tu. Duit? Ehsan nak bagi ke? Susah kita dapat ni. Cepat. Ni, ambil ni duit untuk korang. Alhamdulillah ya Allah, rezeki anak soleh. Okey, ada lagi ni. Ni ada air, ada cebok juga sekali. Wah, Ehsan, ambil Ehsan. Nanti kita boleh mandi. Nah, ni, makanan untuk korang. Ya Allah, dah 2 hari tak makan. Terima kasih bang, terima kasih. Okey, nah, rumah baru untuk korang. Wah, terima kasih.
ayah dah balik. Ikmal, ayah dah balik. Wah, pandainya anak ayah kemas-kemas rumah. Iyalah ayah. Tu apa Ikmal? Cuba kau buka. Yang ni, tak ada apa-apa lah ayah. Sini ayah tengok. Ya Allah Ikmal, bukannya kau bersihkan pun. Kau sorokkan je barang ni. Minta maaf ayah. Ikut ayah P E no no T E O Pinocchio. Pika 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 pika. Kenapa bintang kau macam tu Ikmal? Wish, hebat juga aku. Ayah, pencuri, tengok ni. Wah, hebatnya. Cuba kau buat semula Ikmal. Ha, tengok ni kalau tak percaya. Hah? Hah? Jap. Oh. Mananya kata boleh buat. Kali ni mesti berjaya. Yes! Lah, dah berjaya tak tengok pula. Yeay, makan aiskrim. Rasa-rasa aiskrim Ehsan ni asli ke tak Cuba Ehsan gigit. Aiskrim aku betul. Aiskrimnya sedap sangat. Cuba makan kau punya. Kau punya mesti palsu. Palsu? Ha, kalau macam ni bukan palsu. Ha, tu kan aku cakap aiskrim ni asli. Mesti aiskrim ayah palsu. Yang ayah punya mesti yang betul. Cuba ayah makan dulu. Oh. Ha, tu kan ayah makan aiskrim palsu, giginya dah tercabut. Alah, gigi ayah cabut. Aduh Ikmal, aku dah kena cekik ni. Tolong aku, tolong. Ha? Ehsan, kau kenapa tu? Aku kena cekik ni Ikmal. Ada orang nak colik aku ni. Aduh Ehsan, caranya macam ni. Macam mana ni Ikmal? Aku dah tak boleh bernafas ni. Tolong. Caranya kau kena turunkan je kerusi kau tu. Oh macam tu. Aku cuba kenapa tak boleh ni Ikmal? Aku tetap kena cekik. Banyak gagam lah kau ni. Dah lah. Ikmal jangan tinggalkan aku. Tolong. Ikmal, tunggu dulu. Sebelum kau pergi, makan dulu masakan aku. Ha? Kau masak ayam lagi? Ya, makanlah dulu. Ha? Yelah, aku makan. Nah, minum ni air. Nasib baik boleh telan juga. Nah, suapan kedua. Ehsan, pilih nak yang mana? Lat tali tamplup. Lah, kenapa aku dapat kentang? Aku nak aiskrim. Aha! Ehsan, kalau kau boleh buat aiskrim dari kentang, aku akan bagi aiskrim aku. Betul Ikmal? Aku akan buat kentang ni jadi aiskrim. Betul ke kau ni Ehsan? Boleh ke buat kentang jadi aiskrim? Boleh lah Ikmal. Kau tunggu jap. Aiskrim ni nak siap dah. Kau mesti gagal Ehsan. Ikmal, aiskrim dari kentang ni dah siap. Mana aiskrim aku? Ambil lah. Yes! Subscribe! Ayah boleh tak terbalikkan cawan ni macam ni, tapi air dalam cawan ni tak boleh tumpah? Mestilah boleh. Kalau ayah boleh, ayah memang bijak. Cara dia, kita tinggal tutup dengan tangan je dekat atas ni. Lepas tu, kita terbalikkan dia. Tumpah. Tumpah. Caranya bukan macam tu lah ayah. Okey, cara dia ayah tahu macam mana Ikmal. Mula-mula, kita tuangkan je air ni semua. Lepas tu, kita terbalik je lah cawan ni. Mana boleh macam tu ayah. Air tu kena ada dalam cawan. Kalau macam tu, macam mana caranya Ikmal? Nanti kalau cara ni berjaya, yang tengok ni kena subscribe. Mesti takkan berjaya. Takkan ada orang yang subscribe. Kalau korang dah subscribe, aku akan cuba sekarang. Caranya pakai tisu dapur je ayah. Kalau dah guna tisu dapur, kita tinggal terbalikkan je. Tengok tu ayah, betul-betul tak tumpah kan? Terima kasih ya sebab korang dah subscribe. Sebabkan korang, aku dah berjaya. Anak-anak, siapa yang dapat lukis daun dengan bagus akan dapat iPhone. Gambar daun senang sangat tu ayah. Ehsan boleh. Tinggal lukis pakai marker je. Gambar Ehsan bagus juga Macam sama dengan daun asal. Ayah, gambar daun dia dah jadi. Sama kan? Mana iPhone Ehsan? iPhone? Gambar macam tu dah lah buruk. Buruk? Buruk. Ayah, biar Ikmal je lah yang buat ayah. Caranya macam mana Dulu masa sekolah, aku pernah masukkan koin bawah kertas. Ternyata koinnya boleh ditiru.
Aha, aku akan buat benda yang sama. Aku akan tiru je daun ni. Mesti dengan cara ni berjaya. Bolehlah lawat Ehsan. Ayah, ni gambar daun dah jadi ayah. Wah, cantiknya gambar kau Ikmal. Nah, iPhone untuk kau. Wah, terima kasih ya ayah. Wah. Aduh ayah buat apa dengan makanan tu? Kenapa makanan dibuang-buang macam ni? Jangan ayah, jangan. Aduh, aku kena cepat ambil makanan ni kalau tak membazir. Nasib baik aku boleh tangkap makanan ni. Aduh ayah nak buat apa dengan susu tu? Jangan. Aduh ayah, sayanglah kat makanan ni kalau ayah buang. Susu ni sedap, tapi mesti ada yang lebih memerlukan daripada aku. Makan banyak-banyak tau anjing di jalanan. Korang semua pun jangan lupa buat baik tau dekat binatang. Ayah. Kenapa? Nak Oreo ayah. Ikmal lapar dari pagi tak makan ni. Pencuri, Oreo kau ni tinggal satu ni. Ayah bagi Ikmal Ha? Ya ayah, bagi je lah. Ha? Kenapa ayah ambil isi dalamnya warna putih tu? Ni Ikmal untuk kau. Wah, terima kasih ayah. Yeay. Tapi Oreonya tinggal satu. Kesian sangat. Nanti diorang kebulu dan lapar. Tak apalah. Aku patahkan je. Boleh bagi diorang. Ayah, yang ini untuk ayah. Wah, terima kasih Ikmal. Pencuri, kalau yang ini untuk engkau. Ha? Terima kasih ya Ikmal. Makanlah. Wah, kau memang anak yang baik lah Ikmal. Memanglah Ikmal nak jadi anak yang soleh dan baik. Masuk syurga. Ehsan, ni ada sarapan untuk kau. Wah, terima kasih ayah. Nak makan telur. Jatuh. Kena lantai jadi kotor lah. Telur aku. Lah, jadi kotor. Boleh makan lagi ni. Lah, kotor lagi kalau nak makan ni. Ikmal. Tak apalah, kotor dah telur tu. Ikmal, ni kan telur Ehsan. Tadi kan ayah nak bagi dekat dia. Ya. Ehsan, ni telur kau. Tak nak ayah. Bagi je kat Ikmal, bagi je. Nah, cepat makan. Nah Ikmal, telur, makan. Tak nak. Nanti ayah marah. Kau ambil lah. Tak nak. Dah, sini. Biar ayah bagi dua. Ni Ikmal punya. Yeay. Yang ni. Tak nak. Nak pergilah. Ush, ada banyak makanan. Yeay, ada banyak snack. Ayah. Kalau ayah tahu, mesti ayah ambil. Aku kena sorok dulu makanan ni. Nanti kalau ayah dah pergi, barulah aku ambil snacknya. Ikmal, barang yang ayah beli tadi mana? Ikmal tak tahu apa-apa pun pasal benda tu, ayah. Kau yakin barang yang ayah beli tadi tu untuk engkau tahu? Lah, betul ke ayah beli untuk Ikmal? Kejap. Ikmal ambil dulu snack yang ayah beli. Jangan risau, tak hilang pun ayah. Ayah, ni barang yang ayah beli tadi ayah. Ikmal, kau tipu ayah Aduh. Alah, kenapa ayah tampak Ikmal? Marshmallow putih, konjak strawberry. Tapi kita tetap berkawan. Sebabnya semua coklat sama je. Fanta, Coca-Cola. Tak apa, kita tetap berkawan. Sebabnya Fanta dengan Coca-Cola dua-dua sedap. Buah nanas, buah apple. Tapi kita tetap berkawan. Sebabnya sama-sama buah kan sama-sama sihat. Anak-anak, walau barang kita berbeza, tapi kita tetap berkawan. Terima kasih ya. Yeay. Mesti ayah akan terkejut. Habislah ayah. Kenapa tak boleh meletup ni? Kau kenapa Ikmal? Kenapa tak boleh meletup? Apa kau ni? Ternyata alatnya rosak. Aduh, kesian sangat kau ni Ikmal. Tak apalah, biar ayah yang buat happy birthday yang baru. Tinggal pakai botol kosong je. Kalau macam ni, kita tinggal tarik bawah ni je. Ni. Oh, ni ayah. Ikmal cuba Ayam. Wah, hebat sangat ayah. Aku punya. Aku punya. Aduh, tumpah. Nanti ayah marah. Ayah, Ikmal tumpahkan cekedis. Mesti Ikmal kena marah lepas ni. Aduh, macam mana nanti? Kita dah lah susah kau nasib buang-buang makanan je. Aduh, macam mana ni? Ni makan ni. Aduh, takut sangat dengan ayah. Ikmal, kau tengah buat apa tu? Ikmal, kau tumpahkan makanannya. Wah. Tengok ni ayah. Wah, kau anak yang baik. Ni duit belanja untuk kau Ikmal. Wah, dapat duit. Terima kasih ayah. Lah, kenapa ayah bagi duit? Aku tak dapat pun. Ehsan, mai sini cepat balik. Tak nak. Sekarang waktu balik dah kan? Tak nak lah Ikmal, tak nak. Hari nak malam dah ni, waktu balik. Tak nak. Balik cepat, masuk kereta cepat. Ikmal, itu bukan kereta kita. Kita tak ada jalan kaki lah datang sini. Kita jalan kaki Apalah kau ni.
Ikmal, hari ni makan nasi putih je ke? Dah lah Ehsan, makan je lah. Orang kat luar negara sana tu ramai tak dapat makan tau. Betul juga apa kau cakap ni, Ikmal. Ehsan, jom teruskan makan Ehsan. Okey, Ikmal, jom makan. Yeay, dah balik. Esok pula hari Sabtu. Yes! Tak payah bangun pagi esok. Jam 12 tengah hari. Yeay, akhirnya boleh main Roblox. Lah, ada kerja rumah. Kau kena buat kerja sekolah. Tak payahlah Ehsan. Malam harinya, Yeay, menang. Dah pukul 3 pagi. Tidur. Wah. Hari ni hari Ahad. Esok sekolah. Yelah, kerja sekolah aku. Aduh, banyaknya. Ehsan, bangun. Jam berapa dah ni nak pergi sekolah? Jadi kebelakangan ni aku dengan adik aku selalu bergaduh. Sebabnya Ehsan ni suka Coca-Cola dan aku ni suka Sprite. Test pertama kita akan tengok I guess mana yang boleh buat kita lompat jadi lebih tinggi. Pertama kita tengok air Sprite dulu. Aku cuba lompat dan wow, tinggi sangat. Sekarang giliran adik aku minum Coca-Cola. Wah, Ehsan boleh lompat tinggi macam tu. Test kedua kita akan test rasa. Sekarang bodyguard akan rasa. Pertama dia minum Coca-Cola, lepas tu dia minum Sprite. Bodyguard, yang mana lagi sedap? Dua-dua tak sedap. Bodyguard ni menipu. Test terakhir untuk tentukan, kita akan tengok I guess mana paling banyak meletup. Pertama Sprite dulu dan hasilnya dan giliran Coca-Cola. Kuat sangat air ni meletup. Subscribe. Ayah, ayah nak tengok magic tak? Okey. Duit ni kan, Ikmal letak kat sini, nanti duit ni akan hilang tau. Ya ke boleh hilang? Ya. Okey. Okey, dalam kiraan 1, 2, 3. Alah, duit kat tangan kau lah. Ni. Okey, kalau macam tu, cuba ayah tengok dalam ni. Weh, betul-betul jadilah. Ada duit. Subscribe. Ikmal, cepat mandi. Kau dah 3 hari tak mandi ni. Alah ayah, Ikmal malas mandi. Ayah tahu kan, air dalam tandas tu sejuk. Kau tak payah nak mengada lah. Kau pergi mandi sana. Yelah. Aduh, kenapa selalu kena paksa mandi? Dah lah air sejuk pagi-pagi ayah ni. Pakai baju hujan lah supaya tak sejuk. Siram terus. Masuk ke mata Ikmal dah. Masuk apa dalam mata aku ni? Masuk apa dalam mata aku ni? Ya Allah. Aduh, gatal sangat. Aduh, aku goyangkan kepala aku lah biar hilang gatalnya. Aduh, pening. Aduh, masih gatal lagi. Tepuk-tepuk lah. Aduh, jangan pukul aku. Maaf. Aduh, kenapa masih gatal ni? Letak air lah. Kenapa ada air ni? Aku tahan nafas. Aku buang kau. Jangan masuk dalam mata aku lagi. Weh, nak jalan-jalan naik kereta lah. Aku nak bawa. Aku yang nak pandu. Kau duduk belakang. Pergi. Lah, kenapa macam tu? Kenapa macam tu? Yelah, aku duduk belakang lah. Aku pun nak jadi penumpang. Kau duduk kat sana. Dia katanya nak bawa. Tak apalah. Aku kat sini je lah. Man, dah lah. Kau duduk bonet je lah. Pergi sana. Kat bonet? Tak apalah. Kalau kat belakang mesti tak ada orang. Tak ada. Kereta ni dah penuh. Kau pergi naik Grab je. Pergi. Aduh, kenapa Ehsan kedekut sangat ni? Yang ni. Tak jadilah yang ni lah. Nak pilih yang mana Subscribe kalau aku perlu pilih yang ni. Dan like kalau aku perlu pilih yang ni. Apa? Subscribe. Wow. Ehsan, ada boboiboy. Tu tengok tu, ada boboiboy. Boy wujud ke? Wujud tu sana. Betul ni? Mana ada boy pun? Tersilap lah tu. Yes. Yang ni lah. Subscribe. Tikus tak guna. Sini kau. Curi makanan orang. Aduh, terlepas lagi. Ikmal, daripada kau penat-penat kerja tikus tu, baik kau racun je tikus ni. Ini racun tikus ayah.
Ha, tak apa, Ikmal cuba. Racun tikus ni kita letak kat makanan supaya tikus kena tipu. Ha, sekarang kita tinggal letak racun ni je. Tapi nanti kucing di jalanan, kalau kucing termakan racun tikus ni, nanti kucing boleh dalam bahaya. Aha. Sekarang kita tulis tanda dulu. Sekarang kita tinggal letak kat depan rumah je. Kalau macam ni, mesti kucing kat jalanan tak makan. Yeay, main bola. Ayam. Ikmal, dasar anak tak gu. Hei, nasib baik tak boleh mencarut. Sini kau Ikmal. Maaf ayah, Ikmal tak sengaja. Mari ikut sini. Kau buka slipar kau sekarang. Kan kat jalan panas sangat ayah. Kau berjemur lah kat sini. Kesiannya Ikmal. Padahal dia tak sengaja lah. Berdiri kau kat situ. Ayah, minta maaf ayah, panas. Panas sangat kaki aku. Aduh, panas. Tak apa Ikmal, aku tolong kau. Wah, ni air dari mana? Terus tak panas dah kaki aku. Ehsan, kau ke ni Ehsan? Ikmal, kau okey kan? Semangat tahu, sabar. Terima kasih ya Ehsan. Ehsan. Ayah. Ayah dah balik? Ayah baru balik bercuti daripada London ni. Tapi, ni ada hadiah untuk kau. Wah, terima kasih ayah. Bang, bagi bang, saya lapar. Dah, pergi sana kau. Dah. Woi, pencuri. Jangan lari. Sini kau. Alhamdulillah, akhirnya ada makanan. Yang ni aku punya. Jangan pakcik, jangan. Lepaslah. Pakcik, janganlah pakcik. Saya dengan adik saya belum makan lagi ni. Tak apalah ayah, biar Ehsan yang selesaikan. Aduh, serabut sangat ni. Sini, buat sini. Dah ayah, jom pergi. Jom. Makan banyak-banyak tahu orang miskin. Terima kasih ya orang baik. Adik makan juga tau. Adik kan belum makan 2 hari. Tunggu jap. Sementara ayah tak nampak, ini waktunya aku tolong dia. Nah, untuk kau. Terima kasih ya. Subscribe kalau korang nak jadi anak baik. Boleh ke kau survive dengan makanan dalam mall? Kita mula dengan breakfast, yang mana aku beli roti pretzel anti-N. Boleh lah. Tapi untuk survive, aku perlukan 2000 kalori. Lepas tu aku rasa badan aku perlukan kopi, yang mana rasanya sedap gila kopi ni. Dan kemudian waktu makan tengah hari. Jadi aku pun pergi ke food court makanan. Walaupun diorang menyediakan banyak makanan, aku rasa aku kena cari makanan yang sihat sikit ni. Jadi aku pun cari makanan yang sihat dalam food court ni. Dan apa yang aku jumpa adalah, apa kata aku ambil hot plate? Sihat pun sihat. Walaupun kedai ni ada banyak menu, aku kena cari makanan sihat yang ikut teka aku, dengan mi hot plate yang ada telur dan sayur. Ini bukan survive ni, ini melantak. Dan selepas perut aku rasa kenyang, aku pun duduk dan tenangkan diri. Tengoklah, ramai sangat orang dalam ni. Dan sekarang waktu terakhir sekali. Sekarang waktu dinner. Aku pun beli burger A&W ni. Dah lama tak makan. Sedap gila. Ehsan, kau boleh ke buat macam ni? Lepas makan cekedis, cekedisnya dilipat. Kalau lipatan kau bagus, cekedisnya boleh disimpan semula. Mudah sangat Ikmal. Aku pun boleh. Tinggal kita panaskan je pakai streka. Nah, kalau dah siap, kita terbalikkan pun tak tumpah. Tengok ni, kau boleh ke buat macam aku? Aku kupas telur, laju. Telurnya jadi senang untuk kupas. Lah, senang sangat Ikmal. Aku pun boleh. Kita isi dalam bekas, lepas tu kita goncang. Tengok ni, telur ni terbuka sendiri. Yang ni, kau boleh ke? Aku boleh tuang air ni dalam 4 gelas sekaligus. Mesti kau tak boleh. Aku tak boleh.